ووقته التجديد، وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما بلياليها. أيوه. يحرم به ما يحرم بالجنابة، ومرور المسجد إن خافت البدعة، والصوم والطلاق والاستمتاع بما بين السرة والركبة، ويجب عليها قضاء صوم دون الصلاة. أيوه. والمستحاضة تغسل فرجها ثم تحشوه إلا إذا أحرقها الدم أو كانت صائمة، فإن لم يكفها تعصب بخرقة ثم تتوضأ أو تتيمم في الوقت وتبادر بالصلاة. فإن أفطرت لغير مصلحة الصلاة استأنفت، وتجب الطهارة وتجديد الإصابة لكل فرد، وسلس البول والمزي والشبه، وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما، وغالبه 40، ويحرم به ما يحرم تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، فلا قضاء على كافر إلا المرتد، ولا على صبي ولا حائض ونفساء إلا المرتد، ولا على صبي ولا على مغمى نعم عليه إلا السكران المتعدية لسكرها. ويجب على الولي والسيد أمر الصبي المميز بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحاط بالأنوار من كل الأجانب، وآيات مولانا عظيم علت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القطر أنت ولك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه. Semalam kita berhenti pada masalah takmilatut tuhur, iaitu kita sebut apabila seseorang itu mari darah haid dalam lingkungan 15 hari, yang dalam lingkungan 15 hari, kemudian darah mari lagi selepas daripada 15 hari, sebelum daripada cukupnya suci 15 hari, maka terbitlah masalah kita kena bezakan apakah itu takmilatut tuhri dan apakah itu al-istihadah. Kerana takmilatut tuhri, di mana perempuan itu alaiha baqiyatu tuhrin, perempuan itu ada saki baki suci, maka disempurnakan saki baki sucinya, kemudian selepas daripada itu dikira haid. Kerana itulah Syekh Ahmad bin Salih Bafadal hafizahullah ta'ala dan kitab An-Nibras, dia buat masalah al-takmilatut tuhri sebelum daripada al-istihadah. Yang sebelum masuk daripada babul istihadah, sebelum daripada al-istihadah yang 7 itu, maka dia mulakan dengan masalah takmilatu at-tuhri. Masalah takmilatu at-tuhri sebelum masuk ta'riful mustahadah. Lidzalik, karena itu dalam An-Nibras kata idza ra'at aqalla al-haid wa hiya fi 9 sinin taqriban aw akthar wastamarra ad-dam. Apabila seorang perempuan melihat sekurang-kurang haid berapa dam? Yani 24 jam. Sehari semalam atau miqdaruhu, ataupun qadaran bahasa hari semalam. 24 jam.
Apabila melihat pada umur 9 tahun dan ke atas, tamam, melihat sekurang-kurang haid atau aksar, wastamarra dam, dan darah tu berterusan, fajawaza aktsarahu, maka melebihi sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak haid apa? Ay zada ala 15 yawman fahiya mustahadah. Apabila melihat darah itu melebihi daripada 15, maka itu dia istihadah. Wa in ra'at aqalla al-hayd wa lam yujawiz al-15, dan tidak melebihi 15, fa kulluhu ma'na qa takhallalahu fa huwa haidun. Apabila melihat sekurang-kurang haid 24 jam, wa lam yujawizil 15, dan tidak melebihi 15 hari. Tidak melebihi 15 hari. Fakulluhu, maka kesemuanya ma'na qa'in, beserta dengan suci. Takhallalahu, yang menyelanginya. Suci yang menyelangi. Tamam? Fahuwa haidun. Sebab kita sebut dah dulu. An-naqa' al-mutakhallil baina dima'il haidun. Suci yang antara haid, suci antara haid, kosongnya daripada haid. Hukumnya haid adalah muhaid. Haid yang di antara dua haid. Misalnya seorang perempuan itu tiga hari darah, 2 hari berhenti, 3 hari mari pula. Apa hukum bagi 2 itu? 2 hari tu haid, naqa. Lakin qulna hada ala qaul mu'tamad, itu qaul as-sahab, semua ini suci yang antara 2 darah haid, bahwa haid. Qulna hunaka qaul muqabil al-azhar, qaul muqabil al-azhar, wa huwa qaul al-talfiq, tamam, itu dia, ataupun qaul al-laqti. Qaul al-talfiq pun boleh, qaul al-laqti pun boleh, itu pungut, maka ada darah haid. Kosong, suci, naqa. Wadih? Sebab tu dia kata sini, fakulluhu ma'na qa'in takhallalahu fahuwa haid. Wadih? Ma lam yakun 'alaiha baqiyatu tuhrin. Selagi mana belum ada atasnya itu baqiyatu tuhrin. Ini kulluhu ma'na qa'in takhallalahu fahuwa haid. Ma lam yakun, selagi mana tidak ada atasnya baqiyatu tuhur. Perempuan itu tidak ada baqiyatu tuhur. Fa in kana 'alayha baqiyatu tuhrin, jikalau perempuan itu ada saki-baki suci, ini boleh kita sempurnakan sucinya. Fa nukammil, tamam, nukammil ayyam at-tuhri awwala thumma al-baqi haidun bi syartih. Ini ibarat ni beraswa wa fi naw' min al-ghumud. Ada sedikit iaitu ada sedikit kita kata ada sedikit ni lah, semabu sikit. Ibarat wadah, lakin naw' min al-ghumud. 98. Tak buat lagi. 97. Baik. Baik. Jadi bagaimana kita nak membezakan di antara al-istihadah dan juga takmilatut tuhri? Sebab anda sebut dia, apabila darah itu, tamam, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik. Masalah perbezaan di antara takmilatut tuhri dan al-istihadah, kalau kita baca dalam ibarah ini, perbezaannya ialah darah itu melebihi 15 hari ataupun tidak. Darah itu melebihi 15 hari ataupun tidak. Baik. Boleh kali? Boleh kali? Yang ni kita nampak Anda ambil yang ni. Siang ni benda ni nak nampak, kita ambil bahasa 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nampak Adam? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nampak jelas ni?
Tukar zoom sikit. Rupa ni tak apa, comel dia punya. Ha? So, tengok sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dapat 18 lah. Kita buat ini mudah. So, untuk masalah yang pertama, 7, tengok ni. Boleh? 7 hari darah, 10 hari suci, 7 hari darah. Kemudian kita ada masalah yang kedua, 5 hari darah, 7 hari suci, 9 hari darah. Jelas? Jadi kita ada dua masalah. Yang kita ambil masalah ni daripada kitab apa nama? Fannul Dawabit Fannir Riyadah. 7, 10, 7. 5, 7, 9. Jadi kalau untuk masalah yang pertama ni, anda pakai pen hitam. Untuk masalah yang kedua, anda pakai pen biru. Sekarang ni tengok dulu. 1, 2, 3 sampai lipat 18. Kita ambil masalah yang pertama pakai pen merah, anda pakai pen hitam. Soalan yang pertama, 7 hari darah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okey, ni 7. Betul 7 hari darah. Baik. Kemudian 10 hari suci. 10 hari suci. Jadi, okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini apa dia? 10 hari suci. Kemudian kita ada 7 lagi. Boleh kira lah. 1 sampai sana. Baik. Kemudian kita ada satu lagi masalah. Iaitu 5 dengan 7. Ini masalah istihadah. Pakai pen biru. 5 hari darah. Kemudian 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kemudian 9 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini apa? 7. Baik. Macam mana kita nak tahu adakah di situ masalah yang kita sedang bahas ni ialah takmilatul tuhri ataupun masalah istihadah? Takmilatul tuhri ataupun al-istihadah. Jawapannya, kalau kita kata dia tu al-istihadah, bermakna, jangan lupa, dia kita sebut darah lebih 15 hari, dengan makna kata, iaitu macam dalam kitab Al-Ibanah kata, ikhtalata tuhruha bihaidha. Maksudnya ada campur di antara suci dan haid dan juga dan suci. Suci itu istihadah lah. Faham tak? Jadi bercampur antara dua tu. Di dalam darah yang musim yang dia keluar itu, tamam, maka ada yang suci, ada yang haid. Kalau masalah mubtadi'ah, perempuan yang first time bagi haid, kita baca darah itu, tamam, darah dia keluar lebih daripada 15 hari, tamam. Maka kalau mubtadi'ah, orang yang first time dari tanda haid, maka dia ambil 1 hari suci, 29 hari, 1 hari haid, 29-nya semua ialah suci. Contoh yang kita baca hari itu adalah tafsirnya. Baik, kalau kita kata takmilatul tuhri dengan makna kata sebelum daripada suci haid. Baik, kemudian suci. Kemudian lepas daripada suci itu Adam, suci itu belum sempat cukup 15 hari. Kemudian mari darah. Maka kita jadikan sebahagian darah itu untuk menyempurnakan 15 hari. Dan lebih daripada 15 hari barulah dikira haid yang baru. Nampak lagi? Nampak Nampak Syekh? No? Jadi kita ambil lah contoh. 7 hari darah, 10 hari suci, 7 hari darah. Maka 10 hari tak cukup, 5 hari.
Maka kita ambil darah ni. Jadi jangan lupa ni darah betul, darah keluar darah. Sumbat kapah keluar darah. 10 hari suci ni tak ada darah. Tidak ada darah. Tak ada darah. Tamam. Kemudiannya hari yang seterusnya, bila 7 hari ni mana hari permulaan bagi 7 tu, sumbat terbit darah. Baik, apa yang kita akan jawab? Kita akan jawab bahawasanya 5 hari itu pada permulaan, okey, kita kata ialah dikira darah yang kamu keluar itu ialah fasad. Maka 5 hari itu kamu masukkan dalam tempoh suci. Cumanya, macam mana anda nak beza? Yang ni pun 5 hari, 7 hari, 9 hari. Tengok anda kata tadi. Anda tengok ni ya. Sekarang ni, kalau kita ambil masalah yang pertama, 7 hari betul. 7 hari darah. Tengok pen hitam 7 hari darah tu. Kemudian 10 hari suci betul. Sekarang ni kan? Betul. Jadi hari ke-17 dia dah. Hari ke-17 dia mana kata darah berhenti sampailah kepada hari ke-17. Allah. Hari ke-18 mari pula. Betul tak? Jadi dalam konsep dia lebih dah 15 hari. Lebih dah 15 hari. Darah tu mari lebih 15 hari tak? Hui. Ni sekarang ni, masalah utama 7 hari darah. Kemudian 10 hari suci. Betul tak? Jadi dah lebih 15 belum? Lebih dah betul? Lebih 15. Baik. Kemudian darah mari pula. Darah mari pula. Jadi lebih dah lingkungan 15 hari. Darah tu mari. Hui. Lebih tak? Lebih. Ni 15 hari sini sayang. Nampak kan? Iyalah maksudnya lingkungan tu lebih dah 15 hari. Lebih okey. So lagi masalah. Itu istihadah kita ambil pen biru tadi. Sekarang ni berapa 5 hari datang. 7 hari suci. Mari pula darah. Darah apa Syekh? Pada hari yang ke berapa? Hari yang ke 13 betul? 5 hari. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari suci kan? Lepas tu mari pula darah. Mula 13 sampai lebih daripada 1, 2, 13 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih tak? Lebih. Baik. Maka itu masalah pada yang kedua. Jadi macam mana nak beza masalah yang pertama yang kita bahas dengan pen hitam ni? Ni masalah takbiratul tuhri. Saya kita bahas dengan pen biru ni, saya istihadah. Kaifa nufarriq? Macam mana kita nak beza? Iaitu dobit dia apabila gabungan darah ni yang anda sebut semalam tu dan juga suci itu telah melengkapkan 15 dan ke atas. Tak ada had. Apabila darah tersebut, darah pertama, nombor 1. Darah pertama, kalau kita himpunkan dengan suci, maka melebihi 15 hari. Melebihi berapa? 15 hari. Baik, bila kita campur dua tu, melebihi 15 hari, 15 hari dan ke atas. Itu lebih tepat. 15 hari dan ke atas. Boleh? Maka itulah takmilatul tuhri. Mana? Kita ambil 7 tambah 10 berapa? Tambah 10 berapa 17. Baik. 17 tersebut makna kata 15 hari dan ke atas. Maka ini menunjukkan masalah itu takmilatul tuhri. Apabila darah campur dengan campur dengan apa suci yang tidak cukup dengan 15 hari. Tamam? Maka campur-campur 15 dan ke atas, maka jawapannya takmilatul tuhri. Maka apa Syekh? Dalam masalah ini kita ambil daripada darah haid baru. Tamam? Daripada darah baru kita cukupkan angka 15. Apa yang lebih daripada 15 itulah haid. Syartihi. Jadi di sini 7 hari darah, 10 hari suci, 7 hari. 7 hari darah. Maka ambil 5 tak sini, 15. Kemudian bakinya 2. 2 tu hari tak rasu. 2 hari dia adalah darah. Darah haid. Kalau yang bawah lagi 5 hari darah, 7 hari. 5 tambah 7 berapa? 13. 12, sorry. Maka
Jawapannya ini ialah masalah istihadah. 9 hari dah. Jadi, mana satu yang istihadah? Ni rajang semua masuk dalam istihadah. Bukan ni haid, ni suci, ni istihadah. Bukan. Caranya semua ni kena kembali kepada masalah istihadah. Jadi kena kembali dia ni mubtadi'ah ke, mu'tadah ke, mumayyizah ke, ghair mumayyizah ke, dan seumpamanya. Boleh. Sebab kaedah, sebab tu dia kata kaedah. Kaedah kata apabila kita gabung di antara darah dan juga suci, tidak mencukupi 15. Bukan tu yang terbalikkan pada masalah istihadah. No. Jadi, kalau kita baca kitab biarkan situ. Tamam? Mana dia? Hilang. Okey. Muka surat 97. Anda bacakan ibarahnya. 97. Tengok sini. Iaitu dobit dia, mata kana majmu'ud dami al-awwali. Apabila himpunan darah yang pertama, wa majmu'ud tuhri, dan himpunan suci, allazi ba'dahu, selepasnya. Campur darah pertama dan juga suci selepasnya. Tamam? Himpun dua tu 15 yauman atau aksar. 15 dan lebih. Fala budda, maka tak dapat tidak. Fala budda, maka tak dapat tidak. An tukammila tuhra, menyempurnakan suci. Daripada mana Syekh nak sempurnakan suci? Minal damil lazi ba'dahu, daripada darah yang selepasnya. Darah nombor 2. Wa ma zada, dan apa yang lebih? Lebih daripada apa? 15. Haidun bi syarti, haid dengan syarat. Haid, jangan lupa, jangan kurang sehari semalam. Wadih. 24 jam. Wa mata kana majmu'ud damil awwali wa majmu'ud tuhri alladhi ba'dahu, darah himpun dengan suci itu aqalla min 15 yauman, kurang daripada 15. Summa 'ada dam, dah mari pula lepas tu. Wastamarra, dan berhubung, fahiya mustahadatun tarji'u ila suratil istihadah, kembali kepada masalah istihadah. Wadih? Jelas insya-Allah. Boleh no? Ini ini dalam kitab Dawabit Fanni Riyadah fi Ahkamil Haid wal Nifas wal Istihadah. Jama' wa Tartib Ahmad Abdul Rahman Ali Arfan Baraja. Kata ini mudaris rubat. Berbeza dengan An-Nibras. An-Nibras, tamam? Dia buat beza. An-Nibras an yakuna majmu'u ad-dam al-awwal wa at-tuhur alladhi ba'dahu qad jawaza 15 wa illa fal halatu istihadah. Darah yang pertama dan suci selepasnya melebihi 15 hari. Apakah itu takmilat tuhri? Dia kata wali takmilat tuhri syartan, menyempurnakan suci itu 2 syarat. Dia sebut syarat pertama, an yakuna majmu'ud damil awwal, darah yang pertama, wa tuhri allazi ba'dahu, dan suci selepasnya, qad jawaza, melebihi 15 hari. Himpun darah pertama dengan suci lebih 15 hari. Wa illa, jika tak lebih, fal halatu istihadah, maka itu adalah istihadah. 5 hari tepat. 15 hari tepat. Kalau kita tengok ibarat kitab ni, Dawabit Fanni Riyadah, 15 itu memang dikira bahawa 15 dan ke atas. Kan dia sebut tadi. Jelas dia sebut tadi, 97 muka surat 97. Dia sebut jelas tadi. Tamam. Dia buat kata darah yang pertama dan juga suci yang selepasnya 15 yauman atau akthar. 15 ataupun lebih. Itulah pada takmilatul tuhri. Berbeza dengan Nibras. Nibras kata apa? Melebihi 15 hari. Wa idla fal halatu istihadah. Mana kata 16? Bila himpun 16 barulah apa? Masalah takmilatul tuhri. Tamam?
Jikalau tidak mencukup, tidak lebih daripada 15, wa idda fal halatu istihadah fatarji'u ila ihda al halati as-sab'. Ini bros. Tapi dia buat misal sama aja. 7 9. 7 tambah 9 apa? Ini lah. 7 9 10 11 12 13 14 15 16. فالأول حيض ونكمل بقية الطهر من السبعة الأخيرة فستة منها طهر ويوم حيض. Kalau dalam nibras ni buat misal ni tak ada masalah Syekh. Misal tak ada masalah. Betul tak? Nak balas pasal misal. Tak misal tak selagi mana dalam kaedah tak ada masalah. Kalau dia buat misal sini buat 7 9 7. Ambil 7 9 7. 7 9 7. Jadi 9 tu ambil daripada 7. Bagi cukup 15. Berapa? 7 9 7. Jadi apa? 9 tu nak cukup berapa? Tambah berapa bagi cukup 15? Ni. Jadi apa dia? Ambil 6. Satu tu tinggal haid. واضح؟ يوم حيض لأن مجموع الدم الأول والنقاء بعده جاوز 15. boleh. أما لو نقص مجموعه ما عن 15 يوما. Jikalau kuranglah oleh himpunannya daripada 15. فالحالة استحاضة. مثال ذلك رأت 7 أيام 7 berapa? 14. 7 darah, 7 suci, 7 darah. Jadi himpun 7 sama 7 berapa? 14. Jadi tak cukup baru 15. Fala takmila wa innama hiya istihadah. Sekarang tak bahasa. Masalah apa? Masalah cukup 15. Sekarang kita sebut apa? Masalah apa? Cukup 15. Kalaulah cukup 15. Cukup 15. 15 dan ke atas. Kalau kita tengok masya-Allah ibarah dawabit fanni riyadh jelas. Masuk dalam bab biar. Masalah takmilatul tuhri. Wadah. Lakin huna fi hadal kitab Nibras dia kata lebih daripada 15. Sebab itu masa nak ngaji dengan dhabit dengan Syekhuna Al-Allamah Sujudi. Sebut dia kata qala ba makhramah alla yablugh 15. Tak sampai 15. Untuk menyempurnakan suci ni jangan sampai 15. Maksud kami mengaji tu kami buat misal 10 5 5. 10 hari darah, 5 hari suci, 5 hari darah. Masuk mana? 10 5 5. 10 tambah 5 apa? 15. Jadi 15 tu nak masuk mana? Kalau ikut ibarah dawabit fanni riyadah sangat jelas. Tamam, itu masuk dalam bab takmilatul tuhri. Jadi kalau ikut ibarah yang ditunjuk oleh Nibras tapi dia tak buat misal sini. Tamam. Kemudian masa nak ngaji dulu kitab Nibras ni. Tamam. Iaitu kalaulah 15 betul ni. Hadza min babil istihadah. Dia kata masa ngaji dulu hadza iqtida'u kalam sahibi bughatil mustarsyidin wa hashiyati Ahmad Asy-Syatiri. Wala insya-Allah nanti tengok satu lagi kitab. Tengok kitab. Tak dibuat apa? Ibadah. Ibana. Oh, kita ibana. Tahid infak. Kita apa? Tapi tengok. Kau tengok apa namanya? Siapa bahas? Kita itu. Tak muai. Dia risalah. Pasal istihadah infak. Dia ambil sabilah. Dia buat jauh dia. Ini model juga. Dia ada projek. Nama. 12. 12. Itu masalah sadaman. Dan fasad.
Kalau di sini, kalau dalam kitab Izalatul Iltibas, wa yashtaratu alla yakuna 'alaiha baqiyatu tuhrin. Disyaratkan dengan ada baqiyatu tuhur. Wa illa, dan jika tidak, misalnya bahawa ka'an ra'at salasata ayyam daman. Tengok sini. Ibrahim tulis kat ujung. Tulis buat jalan ujung tu tepi. Tulis situ. 3 dam. 3 darah. Syakit. Halus ingat ah. Nikah mana? 3 darah. Tulis darah. Kemudian 12 suci. Kemudian 3 darah. Oh, Arab Melayu. Baik. Baik, duduk. Baik, sekarang ni 3 darah, 12 suci, 3 darah. Jadi himpun berapa semua? 3 campur 12 berapa? 15. Baik. Bila kita himpun tu 15, tamam? Maka apa jaga jawapannya, Syekh? 15 hari? 15 hari tak? 15 hari tak? 15 hari. Nak masuk mana? Istihadah ke takmiratul tuhri? Dalam kitab Izalatul Iltibas sama macam Dawawib Fanni Riyadah. 15 dan ke atas. Maka dia kata fanahkum bi anna as-salasatul ula haid. 3 yang pertama itu haid. Wal 12 ma'a as-salasatil akhirah. 12 serta 3 yang last tuhurun. Ialah apa? Ialah suci. Bila insya-Allah? Sama juga sini. Walau jumi'a hadha an-naqa' ma'a ad-dami qabla yakunu majmu'uhuma 15 yawman fa akthar. Dhabit dia kalau dihimpun naqa' serta dam yang sebelum, darah yang sebelum, adalah himpunannya 15 hari dan ke atas. Sama juga Izalatul Iltibas. Izalatul Iltibas adaq. Lebih daqiq. Tamam? InsyaAllah. Jadi sama juga. Izalatul Iltibas. Sama macam kitab. Ni masalah tak faham sekarang ni. Bahawa 15 tu sendiri. Diri 15. Kalau lebih daripada 16 dan kata, fadalah syak. Takmiratul tuhri. Kalau kurang 15, 14 dan ke bawah, fadalah istihadah. La syakka fi. Nawalah salah fi 15. Dah. Dia masalah ni masalah ibarat. Dia masalah kita Nibros ni memang ada sebab kalau Syekhuna Al-Allamah Syekh Abdul Hamid, dia memang kata dekat ibarat kita Nibros memang ada iskal sebahagiannya. Jadi bukan masalah khilaf, sebab semua muasarah. Semua moden lagi, semua masih hidup perang. Sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Jelas ni? Jadi hari ni dia buat misal 3, 12. Kemudian mari lagi darah. 3, 12, 3. Sama juga. La yafassalasatul akhirah laysat haidan bal damu fasad takmilatan li aqalli tuhri wa 15. Betul lah. Jadi ibarat ni muskil. Qad jawaza 15. Bukan melebihi 15. Kalau masuk melebihi 15, makna kata apa? 16 dan ke atas. Itu mana melebihi. Tamam. Jadi ibaratnya umum.
Al-aslah bil ibarah an taqul ish? Sebut apa? 15 ke atas. 15 dan ke atas. 15 dan ke bawah. Dan ke atas. Wadah insya-Allah. Boleh no? Tengok sini ya. Wazalika anna man ra'at aqall al-hayd. Jikalau orang yang melihat sekurang-kurang haid atau aksarah ataupun lebih banyak, sebanyak-banyak haid lah. Summa qata'a ad-dam, kemudian berhenti darah. Summa 'ada ad-dam, kemudian kembali balik darah. Kembali darah bila? Ba'da 15 min maji'ih. Fahadi laysat mustahadah. Fa'idhan, طيب. شوفوا المسألة يا اخواننا. Sekarang yang terfaham sekarang ni. Fa'alan fa'idhan al-hasil mas'alah ya ikhwanna. 15 dan ke atas. Ada masalah tu takmilatut tuhri. 15 dan ke atas. Himpunan darah dan juga suci itu melebihi 15 dan ke atas pada takmilatut tuhri. 14 dan ke bawah isti'adah. Wadah? Khilafan zahir ibarah nibras. Tak. Sebut 15. Sebab 15 tu kan sekurang-kurang suci. Kan 16 sekurang suci. 15. Baik. Walidhalik, anda nak faham masalah ni, anda cuba tengok balik atas tadi. Perbezaan di antara masalah pertama masalah kedua. Tadi tu 2 bit saja. 2 bit untuk anda mudah faham. Tapi kalau hakikatnya anda tengok, ada beza, ada beza. Mana? Iaitu darah yang kembali itu. Darah yang kembali itu. Tamam? Mana tadi? Pen ni hitam kan ni? Mas darah yang kembali itu lepas daripada 15. Maka itulah masalah takwiratut tuhri. Darah mari, darah berhenti. Tamam? Kemudian darah mari pula dah. Mari pula lepas daripada 15. Betul tak? Fahadi masalah takwiratut tuhri. Sekarang ni kita tengok. 7 hari darah. Baik, dalam lingkungan 15. 10 hari berhenti suci. Tamam? Sampai 17. Betul tak? Darah mari pula. Apabila darah mari pula lebih daripada 15 hari. Tamam? Maka itu masalah takmilatut tuhri. Sebab darah kan mari pada tanggal 18. Jelas insya-Allah. Itu bukan dobit, itu hakikatnya. Tamam? Betul dia kata sini. Man ra'at aqall al-haid aw aksarah summa qata'a ad-dam. Siapa yang melihat sekurang-kurang haid ataupun sebanyak-banyak haid. Summa qata'a ad-dam, kemudian berhenti darah. Summa 'ada ad-dam, darah kembali. Bila darah kembali? Ba'da al-15. Lepas 15. Min maji'ihi awal. 15 lepas daripada apa? First marah dari marah haid. Tamam? Fahadhi laysat mustahadah. Ini bukan istihadah. Bal imra'atun 'alaiha baqiyatut tuhrin. Perempuan yang ada baki suci. Walidhalik, apa beza di antara hakikat pertama hakikat kedua? Hakikat pertama ialah darah mari pula lebih 15. Selepas lingkungan 15. Fahadhi takmilatut tuhur. Nombor 2, tamam? Apabila darah apa dia? Mari pula. Tapi darah mari pula dalam lingkungan 15 dan melebihi. Tengok sini. Berapa hari sini? 5 hari betul. Darah berhenti sampai 12 betul. 13 mari pula. Yang ni dalam lingkungan 15. Allahumma illa dia lajak. Fahadi mas'alatil istihadah. In 'abara al-akthara wastadama famustahadatun hawa qisma. Darah melebihi 15. Wadah? Ibrahim. Yang atas tadi tu dia kena majid awal juga tu. Ha? Yang apa? Yang awal tu kan. Yang tulisan biru tu dia kena majid awal juga. Majid awal tu dia. Yalah dia kira 15 tu daripada hari pertama lah. Ni sebab tu dah cakap. Kalau enter mari semana buat lah contoh kan. Kalau dia mari tanggal contoh 10 hari bulan 12. 10 hari bulan 12 tu kira hari pertama lah. Jangan kira hari 10 tu adalah hari ke-10. Orang memang lingkup lah. Faham tak? Jangan terbayangkan satu tu mana mesti satu hari bulan. Tak. Hari pertama dia haid. Walaupun 30 hari bulan. Faham? Min majid dam awalan. Faham? Terlalu apa? Sudah ada lingkungan 15 hari lah. Tapi dia berhenti sekat 15 hari. Macam mana?
Ni minggu dia. Biru. Ha ni masalah bawah ni. Ha. 5 hari. Lepas tu? 7 kan. 7 ha. Itu tu dah. Dia sekat 15 hari ya. Itu tak ada bahas lah Syekh. Tu haid lah. Ukur yang tadi tak lebih 15. Awak habaq dah dulu kan. Bila dia darah dia dalam 15 dia tak lajak. Faham tak? Warna apa sekali pun, bau busuk tahu mana pun, kuat tak kuat ke, semuanya haid. Habaq dah itu. Sekali dengan had ni tengah-tengah pun haid. Faham? Sebab tu ada muskil lah. Syuf al-masalah ya ikhwanna. Iza ra'at aqall al-haid. Apabila lihat ada sekurang-kurang haid. Wastamarra ad-dam. Dan darah apa? Berterusan. Fajawaza aksarah. Maka melebihi 15. Fahiyya mustahadah. Betul lah. Tamam? Lebih mana apa 15. Istihadah. Wa in ra'at aqall al-haid wa lam yujawiz al-15. Tapi kalau dia tengok darah, tamam? 24 jam. 24 jam ada 24 jam. Faham? Tetapi tidak melebihi 15 hari. Tak lebih 15 hari. Wa kullu ma naqa taqallalahu fa huwa haidun ma lam yakun 'alaiha baqituh. Dia kata apabila darah tu 24 jam dan tidak lebih 15. Darah tu dia tak mari dia darah tu tak lebih 15. Betul lah. Fa kullu ma naqa, semuanya sekali bersama naqa ialah haid. Selagi mana tidak ada baqiyatu tuhrin. Fa in kana 'alaiha baqiyatu tuhrin fa nukammil ayyam at-tuhri. Kalau ada saki baki tuhur, maka kita himpunkan saki baki tuhur, kemudian selepasnya ialah haid bisyarti. Ada ibarat fi ghumum. Tak ni beras ni apa? Pening. Pening itu bukan makna apa? Pening untuk kita mubtadi untuk faham. Wa illa fil haqiqah kalau kita tengok jelas ni ibarat al-ibana wa dawabit fanni riyadah. Faham tak? Sebab dia kata masalah apa? Jikalau melihat 24 jam dan tidak melebihi 15. Tak lebih 15, betul lah? Tak lebih 15. Tamam? Mana darah tu tak lebih 15. Faham tak? Darah tu tak lebih 15. Maka itu semuanya ialah haid. Selagi mana tidak ada saki baki tuhur. Kalau ada saki baki tuhur, maka kita sempurnakan ayyam at-tuhri awalan. Syukur ibarah. Sedap syui. Faham tak? Tapi ala kulli hal, kalau anda dah faham soal ni, jelas ha? So anda ulang balik tanpa tilik pada ibarah ni. Apabila tamam? Apabila kita sebut tadi darah mari kemudian berhenti. Tamam? Kemudian mari balik darah. Mari balik darah lepas 15. Pada masalah takbiratul tuhur. Tamam? Dia kata tadi summa 'ada ad-dam ba'da al-15. Darah tu mari pula selepas 15. Hadi laysat mustahadah, bukan istihadah. Mesti istihadah ya ikhwan. Dia takbiratul tuhur. Adapun masalah yang kedua ialah apa dia? Darah. Ialah masalah apa? Darah berhenti. Darah mari berhenti. Kemudian mari balik darah sebelum 15. Bila mari sebelum 15, 14, 13, darah tu lajak lagi. Maka masalah ini antara dobit dia mudah, antara dobit macam mana nak sebut tadi. Permulaan darah yang pertama himpun dengan suci 15 dan ke atas pada takbiratul tuhri. Kalau himpunan darah pertama dengan suci tak lebih 15, 14 dan ke bawah, pada masalah istihadah. Ada dobit tu. Tapi walaupun kita muskil juga ibarah nibras, tapi kalau ikut Syekhul Al-Faqih Tuha Abdul Hamid kata seafdal orang yang bahas takmilatul tuhri ialah pengarang nibras. Sebab dalam nibras ni dia mari satu lagi syarat yang tidak dibawa dalam kitab-kitab lain selalunya. Itu masalah apa syaratun sani di takmil at-tuhur. Dia buat dua syarat. Jelas sini Ibrahim. Sebab tapi anak masa nak ngaji dulu 10, 5, 5. 15 dah tu. Cuba istihadah. Ajib. Pelik Nanti nak akan refer balik Syekh. Kadang-kadang takut kita dobit salah. Oh kita ngaji. Itu. Syekh rai laju pula. 2 kali ngaji tak ni? Rasa pelik sah. Nabi salah. Kita. Ni beras lah. Ngaji ni beras. 2 kali ngaji ni beras. Pelik sah. Istihadah. Padahal 15 dah tu.
kehendak kalam Burhatul Musi wa Hashid Ahmad Syatri. Najib fi biladi Najib. Jelas apa nama Tuan Syekh? Baik. Ada soalan? Ada soalan Ibrahim? Nanti Ibrahim tolong buat khulasah dalam satu kertas. Buat semua daripada awal abang sampai law ni. Baik. Kemudian anda sebut tadi, sekurang-kurang suci di antara dua haid ialah 15 hari. Boleh padam? Ambil gambar dulu ke? Ambil gambar siap. Ambil gambar. Conting-conting lah ni. Ada belakang. Dah. Sebenarnya masuk kelas tafsir ke tak? Kau kita mayang sini. Jadi anda nak bangun 3.30 hari. Tak bangun. Demi dengan malah ni gitu. Ha? Adik duduk dia. Mayang dah tu dah siap. Nak agak ada anak duk gerak dia. Awal hari. Tak tahu alam. Berat. Patutnya hari ni lagi besut tapi motor rosak tadi. Nak bawa repair motor si baik malah hantar mat pakai motor naik motor anak. Tak nyata lah rosak dia tu. Nyata rosak dia tu kerah aku rasa. Jadi tak sampai. Dia kurang minyak dia tak gerak. Betul dia apa dah starter apa nama. Tak tahu nama dia tapi dia repair alhamdulillah. Kena tengah tu berat aku. Ngaji pun tak habis masa orang tu. Dia tunda. Ni tunda ni yang motor mati dekat depan pondok. Mak Rodi mari tolak. Mak Rodi tak kena ya. Mai tunda sat jangan tengok saja dia kata dia. Jangan tengok mai tunda kali tau. Dia mepek dia. Minyak tak ada. Tak, minyak ada. Ni tunda apa mana ni? Tunda abang sama tengok. Tunda abang sama tengok. Baik. Kemudian yang kita sebut ni sekurang-kurang suci di antara dua haid ialah 15 hari. Adapun sekali lagi nak ulang, adapun antara haid dan nifas ataupun nifas dan haid maka tidak disyaratkan 15. Tidak disyaratkan 15. Sebelum daripada masalah itu ya ikhwan, ada tu yang ambil pada nifas. Faham? Sebelum kita bahas suci antara haid dan nifas. Tamam? Dan nifas dan haid. Fi suratan terkeluar. Bila kita sebut sekurang-kurang suci antara dua haid 15 terkeluar dengan dia apa? Suci antara nifas dan haid atau haid dengan nifas. Yang terdahulu haid atau nifas atau dahulu nifas atau haid. Maka itu tidak disyaratkan 15 hari. Lakin sebelum daripada itu yahtaj ila an nubayyin nifas. Ya ikhwanna, ma huwa nifas? An-nifas apa dulu nifas dah? Boleh sikit. Terima kasih. Selepas beranak. Intabih. Selepas beranak. Ad-damul khariju aqiba faraghir rahimi minal wiladah. Darah yang keluar selepas suci betul. Tamam? Faidan naktub ta'rif an-nifas ad-damu al-khariju aqiba faraghir rahim. Nampak ni ambil mana ni? Sini. Tu ambil mana? Ada semua tulisan ada jadi macam ni. Ambil daripada tu kitab kalau faraghir rahim minal wiladah. Ini tambah. Darah yang keluar selepas kosong rahim. Apa free lagi lepas isyak? Ada apa? Kelas apa? Sebelum isyak doa. Kita baca tauhid. Tak? Baca tauhid. Terzalimi ya tauhid. Nak tunggu pukul 12 hari dia lalok. Tak agak dah tau. 12 baca lalok.
Darah yang keluar selepas kosongnya rahim selepas daripada beranak. Kalau qomat begitu, pasal kata. Darah yang keluar selepas kosong rahim daripada beranak. Kosong rahim. Darah yang keluar selepas kosongnya rahim daripada beranak. Fa'idhan ma'nahu ya ikhwanna, apabila orang perempuan itu, tamam, selepas selesai beranak, maka keluar darah. Maka itu adalah nifas. Dan nifas kurang-kurangnya kam? Majjah atau lahdah. Seperludah. Satu saat. Ni Adam, sekurang-kurang nifas. Faham? Dia bila keluar je darah, bila beranak, darah keluar. Pada nifas. Tamam? Sebanyak-banyaknya 60 hari. Walidhalik fi Zubat mada qal? ثم أقل apa nama إن عبر أكثره مسعى وقتها لم يحصل أكثر أما قال ثم أقل حمل 6 أشهر و4 أعوام أو سبعة عام غدا سوى غالبا الحديث لا قبل ذلك نعم إمكانه من بعد 9 علقة يوما ولا أكثر إلى 5 إلى 10 الغالب 6 وإلا 7 تقرب أدنى النفاس لحظة 60 تمام أدنى النفاس لحظة 60 أقصاه شو banyak-banyak والغالب 40 أدنى النفاس لحظة 60 نعم أقصاه والغالب 40 واضح هذا في الزبد طيب darah yang keluar selepas kosong rahim daripada beranak ماشي واضح فإذا نقول ماذا darah yang keluar serta dengan keluar budak هذا ليس دم نفاس. Darah duk teran tu, duk keluar anak. Sambil duk keluar anak tu keluar darah. هذا ليس دم نفاس يا اخوانا. هذا دم طلق. اسمه ايش؟ دم طلق. Darah yang keluar beserta dengan anak, هذا اسمه دم طلق. Darah طلق يعني ايه؟ beranak. الطلق يعني beranak. ولذلك في مولد الربيع ماذا يقول؟ apa nama? استهل ولم تزل ترى أنواع من فخر وفضل إلى نهاية التمام حملي فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. قال إيه فلما اشتد الطلق ketika bersangatan beranak. إذا دم طلق يعني beranak. واضح دم. Jadi damu talqin, انتبه يا اخواننا, bukanlah haid ولا نفاس. لا حيض ولا نفاس. واضح؟ أنا أقولها بلي تمام؟ لا حيض ولا إيه؟ ولا نفاس. وكحيض كنبه. ماشي يا إخوانا؟ شوف، لأن انزعاج البدن بالطلق يدل على أن خروجه لهذه العلة لا للجبلة ولا نفاسا للتقدم على انفصال الولد. طيب, ada kitab Izalatul Iltibas, matan dia sebut bahawasanya damu talqin ini bukan haid wala nifas. La haid wala nifas. Lish? Sebab apa? Nak kata dia haid, tak. Sebab haid tu darah keluar kerana sihat. Tabi'ah. Ini bukan darah kerana tabi'ah, ini darah kerana sakit. Nak panggil nifas pun tak boleh. Nifas itu selepas berkosongnya الرحم. واضح؟ ماشي؟ طيب. Kemudiannya apabila kita sebut darah itu, tamam? Darah itu dia Syekh. Darah itu ialah apa? Kita sebut darah wiladah itu, darah wiladah, darah an-nifas, wiladah bukan darah. Darah nifas itu selepas kosongnya rahim daripada al-wiladah beranak. Wadah insya-Allah. Baik. Innama leh kita kena faham boleh. Tamam? Yaitu damu talqin la haid wala nifas. Dia bukan haid dan bukan nifas. La wala. La wala. Dia darah talq. Darah. Baik. Apabila tersebut la haid wala nifas, lakin boleh jadi darah yang keluar beserta beranak itu ialah haid. Masura ikhwanna. Tamam?
Na'am al-muttasil bihaidhiha al-mutaqaddim haid. Jadi boleh jadi juga damu talqin, darah beranak itu ialah haid. Boleh jadi, tidak ada masalah. Tamam, boleh jadi surah darah at-talq menjadi dia darah jadi haid. Ma syarat ya ikhwanna, iaitu bahawasanya syarat dia adalah darah yang sebelum daripada beranak telah mencukupi 24 jam. Masih. Cuf. Sekarang ni, apabila dia beranak bila? 1, 2, 3. Tamam? Ni satu hari dia keluar 24 jam. Dia keluar banyak. First lah 24 jam. Misal saja. Kalau anda buat apa? 12 pun tak masalah. Anda buat 5 pun tak masalah. Masalah hari kedua, petang dia beranak. Masih. Tengok sini ada. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari kedua dia beranak. Hari pertama dia keluar darah dan cukup 24 jam. 24 jam, 25 jam, 26 jam. Ya. Apabila cukupnya darah. Tamam? 24 jam fahuwa haid. Sah? Sekurang-kurang haid kam? 24 jam. Apabila darah itu cukup 24 jam. Tamam? Kemudian beranak pada hari kedua. Maka naqul ya ikhwan? Kita sebut bahawasanya ia ialah haid. Makna kata 24 jam tu darah berhubung dengan beranak. Darah itu yang berhubung. Berhubung dengan beranak tersebut. Darah tu keluar. Sebelum keluar darah keluar beranak. Jadi bila darah itu berhubung dengan beranak. Maka naqul ya ikhwan? Apabila darah talq itu berhubung dengan darah yang telah cukup 24 jam. Wahid yani. Maka ia juga haid. Ini satu-satunya surah yang kita sebut badamu talqin ialah apa dia? Damul haid. Wadih? Dalam Ibn Bras kata wa hukmuhu annahu dam fasad. Damu talqin ni apa? Damu talq. Tengok sini. Dam fasad. Fasad yani suci ke tak perempuan tu? Suci. Dan suci dia intabil masalah ikhwanah. Perempuan itu perlu dia? Perlu semayang. Masalah jika dia beranak maghrib isyak. Apa subuh daripada apa? Daripada pukul nak terang anak tu keluar darah tak berhenti, kepala keluar sikit. 3 jam, 4 jam dalam nak melabur tu. Faham tak? Idzan apabila dam fasad dia suci daripada haid. Suci. Idzan alaihi qada'us salah. Alaiha qada'us salah. Wajib qada semayang. Tidak. Sebab apa? Suci ke tak? Suci. Kalau melainkan apa? Kita nak suruh dia semayang pun payah. Duduk terang tu nak suruh semayang dia tampak pula kita. Faham tak? Ha? Dia ambil semayang tu kata. Tak lah Syekh. Faham tak? Tamam? Dan mana kita kena qada semayang. Tamam? Innama beriya. Syuf dia kata sini. Wa hukmu annahu dam fasad. Hukumnya darah tu darah apa? Darah yang wasak. Damu talq. Wa in zada an yawmin wa laylah. Walaupun lebih sehari semalam. Ma lam yattasil. Selagi mana tidak berhubung dengan haid. Zada an yawmin wa laylah. Selagi tak berhubung dengan haid yang suci apa? Sehari semalam. Fa in ittasala. Jika berhubung. Darah beranak tu. Bihaidin zaidin. Dengan darah yang lebih daripada sehari semalam. Fahuwa haid. قال عبد الحميد في حاشيته وقولهم إن الدم الخارج حال الطلق ومع الولد إذا اتصل بحيض سابق حيض تمام يلا حيض وقضية قولهم سابق أنه لو لم يسبقه يوم وليلة لم يكن حيض. شوف انتبه dengar ibarat لو لم يسبقه jikalau tidak mendahului akan beranak tersebut, darah beranak tersebut, yaumun wa lailah, darah mari sebelum tak cukup bah, yaumun wa lailah, tak cukup sehari semalam, lam yakun haidan, tak jadi haid. Wa in balagha ma'a ma qablahu yawman wa layla wa in tughaya. Walaupun campur dengan sebelum jadi yaum wa layla. Pemasalan ini 20 berapa? 1 hari 2 3. Baik. Hari yang kedua dia beranak. Hari pertama keluar berapa jam? 23 jam. Baik, dia beranak berapa jam? Sejam. Nak terang anak sejam. Idzan ya kam yusir 24 jam. Hada qulna ish ya ikhwanna. Kita akan sebut bahawasanya tamam. Kita akan sebut bahawasanya ini bukan haid, laisa bihaid. Maka idam fasad. Hak ni kan suci tak? Cukup dah 24 jam Ibrahim. Dah, oh khalas ya ni. Mada laqul. Fasad.
Tamam? Sebab darah yang mari selepas ni, ish ismuhu nifas. Wadih. Darah tu darah apa? Syuf, darah yang keluar selepas daripada apa? Kosongnya rahim. Tamam? Kosongnya rahim. Hada nifas. Darah yang keluar selepas daripada kosongnya rahim, maka itu namanya apa? Darah nifas. Wadah insyaAllah. Syuf, sini. Ismaul Hid. Ya, ya. Sabar. Habis ya baca dah. Syuf sini. Dia kata sini, faddamul ladzi qabla al-wiladah. Darah yang sebelum daripada beranak. Tamam? Yusamma dam haid. Tamam? Dinamakan darah haid. Waddamul ladzi ba'da al-wiladah. Darah yang selepas daripada beranak. Yusamma dam nifas. Walau ma'al ittisal. Macam darah keluar. Beranak. Lepas tu darah keluar lagi. Tak payah bincang. Darah yang selepas daripada daripada kosongnya rahim. Mada naqul? Nifas. Walau ma'al ittisal. Jelas ni? Nak rasa lepas isyak kita ambil peluang untuk kita perhabis ni. Boleh? Ibrahim? Sibuk hantar masuk tafsir lah ni. No? Belajar daripada separuh isyak. Ala kulli hal pun tersambung nanti insya-Allah. InsyaAllah. Allah Ta'ala alam. Sambung Pak Isyak.